Pertama tuan semua, jangan menceritakan kesedihan dan kesengsaraan kita kepada orang lain. Cukuplah dengan Allah saja. Yang kedua, golongan orang sabar ialah pertama dan semua. Yang kedua ialah jangan menceritakan musibah yang menimpa. Tadi menceritakan kesusahan, musibah. Jangan cerita pada orang. Okey, ramai orang yang suka menceritakan musibah. Okey, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk menagih simpati. Menagih simpati. Sedangkan orang yang sabar itu ialah mereka yang menyembunyikan kesusahan seperti mereka menyembunyikan sedekah mereka. Yang ketiga tuan semua, ni payah tuan semua. Jangan menganggap dirimu suci. Jangan kita anggap kita suci. Perkara ni banyak jatuh kepada orang yang alim-alim. Jatuh kepada orang-orang yang banyak ibadat tuan semua. Sabar yang ketiga ni adalah untuk menundukkan ego kita. Orang yang ego tu semua, dia sentiasa meninggikan diri dia, dia sentiasa memandang rendah kepada orang lain, dia selalu mengangkat diri. Aku ni tengok aku ni. Aku tak tidur malam, tak ngantuk pun. Kau ni dah tidur sampai ke-5, bangun ke-5 sampai ke-6 tu dah ngantuk-ngantuk. Dia macam tu.